Selamat Menyambut bulan Ramadan. Kari ayam sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada Tuan KBKA, ASP, DSP Nasha, ASP Hanafiah dan kepada semua rakan-rakan KDNKA. Selamat menyambut Ramadan. puasa Ramadan Al-Mubarak lah pada semua lah. Moga-moga kita sempat untuk menyambut puasa lah, untuk berpuasa sepenuhnya, menunaikan ibadat puasa. Okey, terima kasih semua. Cik dah pergi pada semalam macam lancar pula. 250,000. Rasa tu ada lagi. Amang bikin apa, Amang? Potong ni nasi impit. Tengok cara potong dia, saya tak pandai potong lah. Banyaklah. Borak punya borak habis juga. Macam ini, Pak. Ni lah. Dah penuh dah ni. Saya kalikan pakai dua. Lepas tu tukar kasut okey lah. Memang dia betul. Nasib dah ada kasut tu Oh. Menu kita hari ini. Ini adalah idli. Idli kari ayam. Jeng. Idli tu. Bikin sendiri kah? Yalah, ini tu ada sambal bah. Ini macam balas dendam ni macam tu hari tu. Apa tu? Macam balas dendam tu hari ya. Itu saya bawa. Itu saya bawa. Tak apa, ramai nak datang kan? Assalamualaikum. Saya dari DCC Sepah mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum. Okay, tu malam guys. Inilah orang belakang dia orang yang buat Ya. yang buat hari ni punya. Untuk ini untuk Sadomen. sambal Ramadan. Ini Sadomen. Dan Nazrin makan Nazrin. Kau nasi lah ada harapan nusa dah bangsa. Ini yang Mak buat. Kari ayam sama apa nama dia? Idli. Idli. Jangan salah, idli. Ramadan. Ni bahasa Melayu. REM Ni bahasa Melayu kacang kuda. Bahasa Inggeris apa dia? Siapa boleh tekan? Kacang kuda. Bahasa Melayu. Inggeris. Hos. Peanut horse. Horse peanut. Horse nut. Nut. I don't know what. I don't know anything of nut. Hos bin ah. Ni kan macam panas lagi. Panas eh? Dah ambil gambar. On. Kawan, bunyi macam dia. 20 menu. Tak pernah terjadi di bahagian KDNK Api Sepang. Hari ini adalah dalam sejarah kita mengadakan makan-makan sebanyak 20 menu. Kau ada? Kena makan. Tadi dulu tak ada. Ini chef. Ini chef soto. Okey, chef soto. Mana Yuti, bang Yuti. Mak, Amak ada urusan. Tengah ni. Jadi harga saya sepatutnya makan pada jam 8 pagi. Sekarang dah pukul 10 pagi. So nak salahkan siapa? Tak payah muka. Kecoh lah. Makan roti tu. Tak boleh. Tak nak dapat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayah lah, Amah.
Lama kita Boleh tak? Boleh tak? Ambil tu. Ini Nescafe soda. by Amang. Tarik sikit Amang. Nescafe tarik setelah. Tapi tak ada bekas ni lebih ni. Oh, tengok. Orang tarik pakai gelas, dia tarik pakai apa tu? Tak ada. Lebih ni. Kau wadah kau tak ada. Hmm. Mana ada? Kita punya pengajak dia logistik saya. Orang dah ke bulu tu orang. Raya dah melanggar hukum Adam ni. Joget tu tak keluar semua. Rendang by Acik Erin. Next pencen nanti boleh ni. Order. dengan saya Rendang. Lepas ni kita akan suruh Wah dah makan ni kita review pula. Dia review. Boleh review pula Tadi bukan tarik itu Nescafe tarik kah? Sudah jadi oren kah? Ini nombor 2. Ada lagi. Kita Nescafe. Coming soon. Tadi saya tengok tarik Nescafe sekarang sudah tukar oren. Apa jadi kita susun letak je mana dulu. Kita nak letak mana kami. Kalau betul. Nak buat air tu ke? Nak buat air. Botak itu batu air. Nescafe Macam mana cik lambat dah ni. Dipersilakan. Pengguna ketibaan yang dihormati SM Fadli Mellah. Dengan ini dipersilakan untuk membacakan doa pada hari ini. Dipersilakan. Siapa saya? Ya, dah lelaki. Kau Wendy tak? Tadi dah naik. Barakah. Kata je ke semua. Buat ucapan ke apa ni? Ucapan sikit lepas tu. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami berhimpun pada pagi ini. Pemudahkanlah urusan kami. Pemudahkan juga kami. Pemudahkanlah urusan kami untuk menunaikan ibadah puasa. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami serta kedua-dua bapa kami, ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Siapa dah resmi dulu saya? Saya tengah lagi kan ni tidak. Dia tak boleh beli apa tu? Apa lagi? Apa sedang? Dia nak dekat ya ke? Saras Kita nak ambil sepinggan dessert, sepinggan makan berat. Saya tahu dah tengok kita tahu dah. Aku buat jam ni. Akak selalu lagi ah. Tara jom. Adik, Erin buat Dah raya dah kami. Ketupat palas. Sana lah, kau kacang. Kecil. Sarah, jom panggil dia orang Sarah. Tak tahu dia orang mana. Malu rugi. Sarah, malu rugi. Saya nak makan soto. Soto Cik Sarah. Jom makan. Cepat makan. Kalau tak boleh buka masalahnya. Dia ni betul mana ni? Macam deep dia. Janganlah kau ambil lah. Tidur. Aku nak tampung kalau beg. Mainlah makan. Ada buat makan-makan. Semput red velvet. Mama Sa. Okay, bye. Ketupat palas. Yang cik yang pergi dalam tu settle kan? Dedak dia. Rendang ayam, kacang, kuah kacang. Mana Yuti? Dia tak jual dalam grup. Mana Yuti?
Sayang kan nak potong kan? Baik ke? Cik pun tahu perangai orang tu cakap tu baru. Subhanallah, mana pergilah sondoknya. Nak tanda grup CD pun. Siapa yang kena pangan? Kena ambil video ni. Bagi ucapan selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Dan selamat berpuasa kepada semua anggota dan pegawai KDNK. Bye. Selamat berpuasa. Semoga sihat semua pada cawangan KPK. Hai, saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Saya berharap kawan-kawan semua puasa penuh lah. Dah. Menyambut Ramadan. Jangan kata. Menyambut bulan puasa SM. Puasa tahun ni tahu. Saya Lazko Presida ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Karim. Semoga bulan Ramadan ini akan memberkati hidup kita. Jangan lupa puasa penuh. Okay, sekian. Jangan melekat. Jadi saya tak susah pun.